Assalamualaikum bang. Salam. Sini ada apa Ada nasi Arab. Okey. Nasi Arab Palestin. Alright. Ayam sama nasi mandi, kari daging, kambing hanis. Bagi ayam satu, kambing satu. Boleh. Ini nasi mandi Nasi mandi ya. Okey. Ini resepi dari mana bang? Dari Palestin. Palestin. Okey. Ayam bagi peha lah. Ini kita bagi masak apa? Ayam bakar. Bakar, So, okey. masak dalam oven. Okey. Abang dah lama kat sini? Sudah 13 tahun. 13 tahun. Lagi saya kahwin orang sini juga. Okey. Kira abang dari sana lah. Saya masuk Malaysia tahun 2010 Okey. sampai sekarang. Dulu dekat Palestin abang kat mana? Saya Gaza. Oh orang memang Gaza City lah. Ni sambal dia. Ini sambal nasi Arab. Okey. Okey. Satu set RM12. Okey. Kalau daging RM15, kambing RM20. Try nasi dia. Kita try dengan dia punya special sambal. Ini ayam bakar, resepi dia chef ni cakap rahsia. Nasi dia wadi, ayam bakar dia lembut dan rasa cepat dia boleh rasa sampai dalam. Hari-hari buka pukul 12 tengah hari sampai 9. Ini semua spesial. Ini ayam, kambing, daging dengan shawarma ayam, shawarma daging. Kedai dah lama? 1 tahun. Oh baru 1 tahun. Tepi semua dari Ya, dari Palestin. Dari Palestin. Dari ibu saya. Dari sana ada family lagi lah? Ada alhamdulillah. Alhamdulillah. So, try nasi Arab Palestin. Oh. Saya yang dua EU 3 Karaman.